Saya cakap dia, kalau kau tengok berapa spot? 7 spot. Ya, banyak. Ya, terjadi ya. Tu ada kerana. Hah? Okey. Ayo. Dia bakar apa je? Dia bakar apa? Ini tempat longgokan sampah-sampah semua. Dia kat ni orang sewa juga. Dia longgok sampah tak apa, jangan bakar lah. Ya, dia suka ada ya. Dia suka psycho. Ini dia ni kaya dah ni macam ni. Bos, boleh masuk dalam ah? Itu jentera. Boleh. Ha? Boleh. Mari saya tunjuklah. Mana? Depan kan sana. Saya cakap dia, kalau kami tak dapat tenang hari ni, you kena ni. Esok you kena dah. Tegur sikit, gila lah. Kalau pertama kali ya, terjadi ya. Karena dia kena korek. Korek. Pergi korek-korek je. Ni lah, tak payahlah bakar. Ni bakar sekali. Ni paling susah sekali. Paling menyampah sekali ni lah, pergi sampah. Orang bakar, kita pula pergi padam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita boleh cas dia unsur khianat ke, okey. Unsur khianat tu berpandukan macam mana? Dia bakar Ya, sengaja lah, sengaja. Dengan sengaja bakar. Dengan niat bagi tembak api je lah. Ha? Baik dia tak bakar dia. Oh, tidak bakar. Yang itu dia tak bakar lagi tu. Ini tembak bagi reda api je lah. Asap-asap tak apa. Boleh lah ni tadi. Dia tunjuk jalan. Boleh situ. Dekat pagar tadi okey. Hai, ini lah masuk. Ini masuk. Nanti boleh masuk susah lah. Boleh lah. Boleh masuk. Tak payah. Tunjuk mana? Ya, dia tunjuk mana. Kalau ni sampai Tapi jalan ni ya. jalan tadi tu dah. Kena tengok tu. Sampai tu jalan tadi tu je. Buat jalan tadi lah. Kan? Nah. Ya, habis berjalan tu lah dekat tu. Jauh ni. Keluar balik ah. Yo. Tak banyak dia tak jadi apa. Boleh claim ni. Ha? Claim makan ni. Anak dia lah. Kau bakar buat apa kau? Kau longgok sampah dah lah. Tak payahlah bakar. Adik nak buat apa Adalah tu. Nak buat apa-apa tu.
jadikan store ke apa ke. Kau ni gila lah tu. Macam spot macam dibakar spot macam ni besar. Kau macam mana nak handle kau ni? Tak ada ni. Itulah itu kecil-kecil dibakar semua tu. Gila punya kecil-kecil. Biasa kalau kalian bakar kecil lah, pasti padam guna pipe. Mana you punya pipe? Ada sebegini. Nanti yang kecil saya tolong padam lah. Yang besar you tolong apa? Tolong lah. Kita tolong yang besar ni. Apa dia tak rejek? Cakap nak kasih 500,000 senyum ni. Okey besar. Alah lupa gelap. Je. Gelap apa? Gelap. Gelap kau kat helmet tu. Lak. Tu ada kerana. Ha? Lock dia? Ya. Lock dia. Tak kak. Okey. Tak mana kita dah tu. Oh. Mana okey. Kita sikit lah. Air. Buka lo ke tengah tu lampu hidup. Buka ya, lampu hidup lampu tu. Mana mobil ni? Mana? Mana itu? Air. Mana airnya? Awak tak ada air. Air tak. Ni rosak lah ni. Padam api je. Asap-asap je. Padam api je. Padam api je. Asap-asap tu ya. Tu sikit je. Sana tu. Satu tu. Dah. Dia bakar-bakar spot dia ni. Belakang. Padam api je. Asap-asap mana. Habis satu tangki pun tak cukup. Saya dia tangki dah cukup. Okay, stop ya. Tarik ya. Oh, selut oi. Selut oi. Ayah. Ada lagi. Okey. On. Tak kat sini ya. Tak kat sini ya. Dah habis dah. Tengok sampah dia di atas saya. Kita masuk dalam. Dia tembak sana tu, sini. Rosak ni, dia ni yang rosak ni. Apa dia? Kiri ni. Kuat sikit, kuat sikit.
Sampah construction ni tak? Ya, Construction punya sampah. konkret ni lah. Konkrit, kapur-kapur. Apa macam ceiling plaster tu. Yalah, dia di atas dia. Aku rasa dia balik-balik kan bakal dia ni juga, tapi dia sikit-sikit lah. Lepas tu dia padam kan. Tapi kali ni dia bakar lagi banyak sikit. Ni belakang ni. Dia tahu orang cuti kan. Orang lain cuti, kita tak cuti, kita kerja. Dia cakap dia bakar juga, bilang, tapi kami padam guna pipe. Mana pipe tu? Tak nampak pipe. Sana sampai tak? Mana? Tidak. Kena lah sikit. Kena sikit. Buat ni macam tu. Rosak benda ni. Punya sini ni. Kan? Dia tajam. Tak boleh tajam dah. Ni makin dia ni. Makin halus. Tu kena. Kocok betul sayang air ya. Sana pula. Jom, kita angkat sikit. Sana. Mana lah. Malah aku kalau luka belum. Tak apa. Ada lagi baru. Tak apa, tak itu tu. Kau kecilkan sikit je tu. Ni orang ada bagi RM10 lagi. Sampai tak? Boleh. Boleh tak? Lepaskan sikit. Boleh kat situ lah. Tak kena. Ada sikit lagi tak? Boleh. Okey, ke depan sikit. Depan sikit. Depan sikit. Boleh. Tunggu, pegang ambil tu. Aku bongkar dulu dia. Tembak tempat lain lah. Dia tembak tu. Ni sampai. Oh, bagaimana tu boleh timbangan? Sebelah sini. Tu. Mana? Mana tu boleh lah, sebelah sini. Boleh. Sampai. Dia lah aku pakainya. Ya. Boleh dah. Ya. Naik balik tu. Tu tak tembak tadi. Tunggu. Kita dah padam. Lepas kita cakap dia balik. Kalau tumbuh balik, api. Ada maaf dah. Mesti dah siram-siram tu. Suruh dia siram juga ni. Kena suruh juga. Ini paling empat. Buat apa kau kata-kata bakar? Mana? Ujung. Boleh masuk?
bersih dah. Dia kecil lah, yang dia siram ni. Ni nanti bukan sebasar. Mana? Tutup. Dia buat kerja dulu. Dia siram. Dia yang bakar, memang sengaja bakar. Bos dia biru. Kita tak boleh nak ni kan. Kesian dia. Kau marah dia, aduh, saya ada 2 majikan ni ya. Majikan aku kok. Bos dia kita kena marah. Mana? Yang padam kak? Yang padam. Ya. Cik orang suruh padam. Juga. Pakai kayu. Lagi dalam sini lagi. Pembakaran dia. Kena asingkan bahan dia. Oh, itu tokil. Itu kan tokil, kerja juga. Tokil mana dia duduk sini? Tokil mesti dia duduk rumah. Tapi kalau kita dah basahkan sikit tu okey lah. Oh tu, yang tu. Kayu-kayu tu. Bakar. Dia tahu. Berarti ada yang kumpul besi. Kayu nak bunuh. Kayu. Kayu meranti. Sah pakai glove ni. Dia baru. Dia keras. Lama-lama dia okey lah ni. Tu. Ni satu lagi tu. Tu. Bangla aku. Yang tu. Bang tu. Pakai timber Ya. Pakai baldi. Pakai baldi tu. Nampak macam bawa baldi. Oh tu baldi. Baldi okey. Bawa baldi. Dia berat sikit lah. Ramai-ramai tu ada 4 orang. Kita boleh stand down lah. Kita belah dong, belah kita orang bakar balik. Dah nantak dia orang. Besok pagi pula. Bongok tu. Orang aku paling menyampah benda ni. Orang bakar. Ya, bunyi. Ni bakar tu ada bunyi ni. Kenapa buka pula tu? Aku kalau kurang hati aku kan. Penjata jindera tu aku ambil tu. Apa nama dia? Apa? Yang berat tu. Dia pendek patah. Yang patah. Apa buka pam tu? Siapa pergi buka buat apa? Tak ada orang cakap suruh buka apa. Apa itu karbon monoksida. Karbon dioksida. Bukan oksigen. Kenapa buka apa tu? Kenapa buka apa tu? Polis tu kan? Polis. Bomba. Biru merah. Kita cari mangsa. Sini. Boleh lah kemas. Cik? Boleh kemas tak? Nak ni lah. Sebelah sekali. Kalau nak tarik pun tak sampai ni. Kita pantau dia je lah. Kita pantau dia. Tunggu dulu. Mana baldi tadi? Tak sampai lah, kita tak sampai. Tu. Ambil baldi ni. Ambil baldi tu. Ni, ambil air kat sini sikit ni.
sana tu. Sepuluh dah. Tu dia. Hmm. Budin ya? Budin. Berapa ni dia berapa bulan lah? Mana? Kan jauh ni kan. Oh. Kan? Oh. Dia tiap apa? Tanah tu disewa. Oh. Berapa? Kalau tak. Tak tahu. Hello. You. Ada kat tempat operasi. Tak lama lagi, mungkin dalam setengah jam lagi. Okay. Ha? Bang, dah ini bang. Pagi sampai 7. Ini pasal ni betul 7 dia. Pukul 6 lebih. Dia 7. Bang, sini bang. Malam tak kerja. Bang, sini bang. Jadi. Ini betul. Ha. Jadi. Besok eskavator ada? Betul. Betul lah. Tak ada duit. Kosong lah. Masuk dalam tu macam mana pun dia buat. Jom okey kerja sana. Baik dulu Indian ni. Ya? Betul tak? Ada duit bagus kita balik tu. Ha? Kalau ada duit bagus kita balik. Baik, kita tenang sana. Ya. Ha. Menyesal lah begitu ni. Tak ada duit. Sebelum ni kerja kat mana? Dengan sini lah. Okey ni tak? Kan? Dari jauh bang. Kau punya pasport ada mana? Jauh. Ini tak payah. Jangan jauh sana. Ha? 17. Mana? Kat mana? Tapi yelah. Ini apa? Ini Orang Sabah ke? Dapat orang Sabah ke? Oh, sini. orang Sabah. Fikir kat kali. Nak pergi sana. Takut dia komplain lagi ni kan. Yang ni api dia ke dalam. Bakar mana bang? Tinggal kering setengah juta. Tadi saya tanya tadi kan. Saya tanya pasport dia lari. Ni silap dia masuk sama-sama pasport. Bila dia pasport senang sikit kan. Datang Malaysia ni secara halal kan. Ada pasport bisa kerja bukan bisa melancong. Dia tak boleh melancong. Kena tapi duit tu lah. Dia 6 bulan sekali kat silap kena cop. Dia tanya berapa ni tu? Tengok tanya imam lah. Imam beli 6 bulan sekali kan. Tapi dia balik sini balik kan? Oh nanti lah. Lepas dah sihat. Dia nak opek tu nak 20,000. Dia ketumbuhan. Ketumbuhan kat usus. Dia kalau perempuan dia cancel apa tu? Ketumbuhan dia okey lagi daripada kanser. Kanser dia sel dia tu dia lagi halus daripada ketumbuhan kita nampak dengan mata kasar. Dia macam bisul. Bisul dalam macam bisul, macam ketuat macam tu lebih kurang. Dia besar-besar. Kalau kanser ni sel dia lagi gini. Lepas tu dia cepat merebak. Mesti kena buat tu lah apa tu? Apa namanya? Apa? Kenapa tu? Kemoterapi. Saya ni aku dia sakit apa kemo dia. Kemo tu sakit nak buat. Sampai gugur-gugur rambut. Dia macam nak bakar sel tu. Sel kanser je kan. Sel kanser tu. Panah. Kita tak ada. Balik tak buat lah. Buat apa? Sampai aku suspek apa? Dia datang. Sampai aku suspek bantu pedu. Betul pedu lah. Dia datang balik. Aduh. Allah. Hati pun ni kena jaga kat pemakanan ni. Makanan ni yang
yang kita kena jaga. Makan ni bisa sebab minum air manis kan. itulah kita kena kurangkan Saya kira kan boleh katakan saya bisa minum air batu dengan minum manis tiap-tiap hari. Kadang-kadang sebelum tidur tu saya minum. Kat kola tu banyak kola dalam teh ais batu. Jadi kekeh mak. Nak minum tuang air batu, ambil air batu, tuang air kola. tak payahlah minum Kalau lah. bila jadi ketagih. Ada. Kira ada. Aku es batu yang tak boleh naik. Air manis boleh dah. Boleh kurang. Tak boleh minum langsung. Boleh. Es batu je. Nak kena es batu. Tak buah minum. Juga ais batu tu. Tak nak balik kan. Tak nak balik kan. Boleh dah ni. Serah kat dia orang. Serah kat dia orang. Tak ada masalah lah. Tapi bila dia dah masuk campur. Ikut je bro. Kita nak buat. Boleh dah ni. Percaya kat dia orang ni. Dia orang boleh settle ni. Kita nak lebih-lebih pun tak ni malam. Nak ambil dia ni. Nak ambil dia kerja. Orang ambil kerja tu. Lepas tu kadang-kadang yalah tak ada masa apa semua. Sukan nak kerja ikut dah persepsi main sukan. Isinya. Abang nasib main sukan. Sukan pandai kerja. Sukan pandai kerja. Dia kata apa? Alah, okey lah. Oh, Panda tak ada duit lebih. Dia kata bina aku marah sebab aku kadang-kadang kalau kumpul dia dah marah. Abang ambil berapa jam? 4 jam. Bayar berapa? 100. Udang? RM10. Minyak? RM20. Tengok kumpul. Kau tahu tak bang, 120 tu kau boleh beli air yang seekor kan. Ni aku dah panas aku. Diam. Perempuan kan. Ya, panci semua, panci aku semua dekat kampung. Hari tu bawa balik kampung. Ada tinggal castingnya dekat rumah. Nak habis dah bateri tu. Torchlight nyala dah lampu merah. Boleh dah je. Boleh dah ni. Lampu aku dah malap dah. Tak boleh nak terang ni? Dah ni bateri nak habis. Cepat habis bateri? Tak ada, lama dah. Sekali cas tu berapa lama kau tu? Sejam ada. Lebih sejam. Kalau baru lepas cas tu 5-6 jam, 8 jam. Wah tu bagus tu. Excavator dah ada dah. Standby lah. Besok terus je tahu. Berperang. Tak ada berperang. Kalau tak, kita boleh tidur lah. Jom. Yap. Tapi dia orang bakar. Dia ada pekerja dia kat sini. Dia orang bakar, dia bertumbuk rumput. Ada satu rumput. Tukar-tukar lah. Tak tunggu itu. Tak tunggu kau. Nak tunggu. Enaknya apa tukar? Okay ya, steady ya. Slow-slow je. Oh, kenapa mereka lah? Buka balik. Apa dia? Ada sangkut gigi dia. Sekejap ah. Sikit lagi. Ni sangkut. Tak manis je. No sweet. No calorie. No. Silakan. Apa sangkut? Saya bagi dia minum semua, bagi dia makan semua. Saya dah tanya tu pun. Pusing dulu. Sini boleh ya? Di desa atau di bandara ya? Cari tanda dulu. Aduh, hari ni saya kenal bos dia. Dia ada 2 orang India. Satu ni, satu jaga sini dalam. Yang jaga sini dalam yang suruh bakar. Ya. Dia bilang saya bagi dia makan dia. Boleh balik lah tu.
Itu bos tengah, dia pungut sampah pun dia duduk sampai sore. Dia tengok kami sampai sore. Orang ada hutang 15 hari untuk dapat gaji kan. Jadi bukan hutang lah, untuk dapatkan gaji. Dorang sudah kerja 1 bulan. Tapi gaji gaji tertunggak, ada bukan tertunggak lambat masuk dalam 15 hari. Jadi dorang tinggal 3 hari lagi sini baru dapat gaji. Buat bandar. Buat bandar. Tapi dia tak boleh buat.